So 3.0 tu untuk OT saja, bukan Untuk OT gaji saja, dia. bukan gaji dia. Okey, baik Tuan Sofwan. Next question. Berkenaan OT juga, tapi OT pada hujung minggu ataupun pada cuti umum. Macam mana tu? So untuk OT hari biasa, biasanya pengiraan kita adalah 1.5. So OT untuk rest day, which is hari Ahad, biasanya pengiraan kita kalau dia OT ketika rest day tersebut, kita akan bayar 2.0, which is double gaji dia. Itu untuk OT, which is selepas 8 jam dia bekerja, dia akan dapat OT ketika rest day. OT tersebut kita akan kali 2.0. Tetapi kalau dia OT ketika cuti umum, OT maksudnya dia bekerja 8 jam, selepas 8 jam dia kerja ketika cuti umum, pengiraan dia adalah kali 3.0. Itu adalah untuk pengiraan OT. So dia berbeza, rest day berbeza, cuti umum berbeza, hari biasa berbeza. So 3.0 tu untuk OT saja, bukan Untuk OT gaji saja, dia. bukan gaji dia. Kalau dia bekerja ketika cuti umum tersebut, pengiraan gaji dia adalah kali 2. Tetapi kalau dia bekerja lebih 8 jam, baru kita kali 3. Ramai yang orang buat salah adalah ketika cuti umum, gaji dia kali 3. Tak. Dia 8 jam pertama kita kali 2, tetapi OT selepas 8 jam pertama baru kita kali 3. I see. Baik-baik, saya pun selama ni pun saya fikir macam kali 3 je kalau Triple, gaji triple gaji lah. triple ingat macam tu. Sebenarnya Betul. 2 saja. 2 saja, betul. Next OT baru dikira sebagai kali 3. Betul. I see, faham. Baik, terima kasih Tuan Sofwan.